Jom teman saya buat daging cicak berempah edisi Ramadan. Mula iris nipis daging, lepas tu cuci bersih, toskan dan masukkan sedikit garam. Saus biasa bati. Sepi penuh tengok kat caption bawah. Tekan bahan kisar. Ada kering pun masuk juga, saya lupa nak letak. Saya tengah rendam ada kering tu dalam air panas. Kasar ke semua bahan dan masukkan ke semua bahan dalam blender. Jangan lupa masuk air juga, kalau tidak tak boleh nak blend. Dan kisar sampai lumat semua bahan tu. Terusnya masukkan minyak dalam kuali dan panaskan minyak. Masukkan 4 sekawan dan serai yang diketuk. Masak sampai naik bau, kacau sikit. Masukkan bahan kisar tadi, air dari kocakan blender. Kacau biasa bati, masak sampai pecah minyak. Tapi sederhana dah. Bila dah pecah minyak, masukkan 1 cawan air masak. Kacau biasa bati dan bagi dia pecah minyak untuk kali kedua. Bila pecah minyak, masukkan bahan sos. Resepi penuh tengok kat caption bawah dah. Masukkan sedikit air. Masak pula sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan daging. Kacau-kacau sikit. Masukkan 4 cawan air masak. Masak sampai daging tu empuk. Rasa saya masak dalam 2 jam juga baru empuk daging. Tengok dan kerak kacau jugalah, takut hangit. Bila dah daging empuk, masukkan asam keping. Bawang holland dihiris kasar. Tomato yang dipotong dadu. Dan hirisan lada merah besar. Kacau biar sebatang, masak biar bawang tu layu. Okey, dah siap. Daging cicak berempah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.